Jom terjah guru-guru di Semarak. Jom, jom, jom. Aku nak tanya, apakah makanan kegemaran cikgu waktu hari raya? Okey, kegemaran cikgu waktu hari raya banyak. Terutamanya ketupat. Itu favourite cikgu. Ketupat, nasi impit, dan kuih-kuih tradisional yang lain. Terima kasih cikgu. Apakah juara kegemaran teacher semasa hari raya? Okey, pada hari raya teacher suka makan ketupat, rendang, nasi impit. Semualah teacher suka makan. Oh my god! Wow! Terima kasih teacher. Waktu hari raya biasanya cikgu raya belah mana? Okey, untuk tahun ini cikgu beraya di belah cikgu, keluarga cikgu. Untuk tahun ini. Dan biasanya cikgu bergilir-gilir. Okey. Terima kasih cikgu. Waktu hari raya pertama, Saza pakai baju warna apa? Saya sekeluarga pakai baju warna rich brown. Terima kasih Saza. Apakah masakan yang paling senang bagi Saza? Masakan paling senang pada pagi raya lontong. Sedapnya. Terima kasih Saza. Apakah perasaan teacher waktu hari raya pertama? Waktu hari raya pertama, hari raya tahun ni teacher rasa sangat gembira dan juga bersyukur kepada Allah kerana dapat beraya bersama keluarga tersayang, bersama kawan-kawan dan sanak saudara. Terima kasih teacher. Sama-sama. Bye-bye, jumpa lagi raya tahun depan.